Okay, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi hari ni, hari kedua. Kita nak pergi ke apa nama? Trade Center. EU International Trade Center. Okay, jom, let's go. Kat sini pun banyak juga kedai halal. Contoh kita tengok. Wah, kat sini memang tremendous lah dia punya kedai halal. Jangan risau lah datang sini. Ni dah kita dah jumpa dua dari perjalanan tadi. Okay guys, kita dah sampai EU International Trade Center. Okay, kita dah masuk dah di EU International Center. Buat satu blok ni hanya untuk stationery saja. So memang betul-betul baru buka lah, kita sampai pagi dah datang sini. Ni kita ada dia punya direction bagaimana. Kita ada kat kedai kosmetik pula. Betul besar kosmetik ni. Ambil kosmetik je semua. Macam ni factory shop. Ada sambungan antara blok sana dengan blok sini. So yang ni yang tadi yang stationery dengan kosmetik. Yang sebelah sana jom kita tengok ada apa. Okey, kita kat barang-barangan hardware, skuter-skuter, go-kart. So kebanyakan ni diorang adalah jual detail lah. Kena beli dalam kuantiti yang banyak, ambil kad dia kalau nak buat bisnes dekat Malaysia. So dia boleh arrangekan untuk hantar ke Malaysia. Sekarang ni setakat ni dah 2 kontainer dah. 2 kontainer? 2 kontainer. Kita nak tambah berapa kontainer lagi? Mungkin lagi 3. Dah ada 2 lah. Kat sini pack dia ada LCD macam TV. Ada LED. Mana sekarang? Baru kat situ dan tengok ah. Masya. Ini smart ni, dia punya tekstur kayu. Wood for rumah. Lepas kita ada yang hitam ni, plain hitam. Kecil. Bila kita nak minum dekat air dia boleh besar. Simpan mana? So kita panjang lagi tengok belah sana. Banyak lagi. Jumpa kedai Remax di sini. Inilah start dia. Kedai tenaga. Bateri saja dalam. Apa saiz kau nak semua ada. Kan kita jumpa kedai vape. Kedai vape. Kat sini dia ada rehal kecil, rehal besar. Tayar semua ada. Ini manufacturingnya. Semua pisau cukur je. Dia punya penjual Muslim. So dia ada scale dekat sini. Jenis macam-macam ada. Untuk badan, untuk barang, semua ada. Okay, kita sampai di Kingsman. Cantik-cantik wayang dah. Ada corak. Retail kau lah sini. Tengok lah plastik jenis macam ada sampah.
So guys, kita ada dekat tempat groceries pula, Zeroes. Ya. Kitchen, hunting-hunting. Okey, dekat bawah ni tempat mainan pula. Ramai orang pula kat sini. Oh, besar betul dia orang ni. Ini budak datang sini ni habis ni hanyut ni. Gambar bapak hanyut. Tengok sampai ke hujung sana dunia mainan. Kita pergi Al-Madinah Restaurant untuk makan. Kat sini yang risau kedai halal banyak betul. Kita berada di Restoran Madinah. Kita sambung berjalan semula. Tengok tempat-tempat ni apa lagi ada untuk bahagian mainan. Jom. Wow. Kita ada. Layang dia tak ingatnya. Sampai dekat store untuk perkahwinan, wedding. Dia macam GM jugalah. Untuk yang kahwin tadi lah. Bunga. Okay, kita dah shopping dah. Tengok barang rumah pun banyak ah. Tapi ibu memanglah rasanya tak habis lah. Itu apa rasa macam apa? Baru 5% ke 10% lah. Masa tak cover semua tu. Memang besar tu tempat ni. Okay, so malam ni kita nak keluar pula pergi ke Duan Tau night market. Kat sana dengar ada Muslim food. Jom. Go. Okay guys, kita dah sampai dekat Duan Tau night market. Kita tengok apa dekat dalam. Jom. Oh, semuanya halal food sini. Halal food. Ini tengok mana. Ada kambing, kepala kambing. Kepala kambing. Mostly keluarga Muslim dekat sini. Halal Betul guys, makanan halal kat sini tak kira lah panggang ke goreng ke, semuanya halal. Oh, tahu. Sushi halal. Oh, dah kira. Apa hasil ini, Dik? Banyak tu guys. Tengok masing-masing penuh makanan atas meja. Semua tengah enjoy.